Okay guys, ini adalah kek batik kita yang tak jadi. Korang tengok keras tu kan. So kita nak alter balik. Dia ada 2 bekas weh. Nampak ni, satu bekas lagi ni. Bekas sikit-sikit. Okay, so kita nak alter balik. Jadi sekarang guna lebih kurang setengah blok lah. Setengah blok. Api kena slow. Susu pekat korang guna dalam 3 sudu. Tengoklah 3 ke 4, ikut depends. Ikut over maya. Yang 3. Saya buat 3. Yang Biko punya, bukan, kita mix lah, mix. So, ni sebab tinggal sikit, tak apalah. Kacau. Jangan bagi ada ketulan. Okay. Ni kita masukkan ni sikit-sikit tau korang. Kita tak tahu dia punya ni. Kita nak ni je. Tambah lagi. Nah, masuk lagi. Allah masuk sini. Subhanallah. Dirasa bati baru sedap makan. Okay, dia macam ni lah. Dia agak kurang attract sikit dia punya rupa, tapi insyaAllah sedap lepas after kita alter. Actually, so kita nak sejukkan dulu sikit, and then baru kita masuk peti. Panas ni korang. Nanti peti ais rosak kalau masuk panas-panas macam ni. Okay.